Assalamualaikum semua dah datang ke Sales Gaming. Hari ni aku akan main game iaitu Dandy Swirl lah. Aku bila perempuan pun tak apalah, asalkan dia kuat. Asalkan dia strong. Tak macam aku. Hello, jadi kakak saudara aku dia main lagi dengan aku. Okey, sebenarnya dia dah power. Jadi dia akan ajar aku macam mana nak main game ni. Kalau kau tak nak ajar, aku end the video ni. Walaupun box aku dah banyak, tapi aku rasa kali ni aku tak nak guna box. Tahu tak? Box aku dah banyak dah, 400 ke. Okey. Jom. Lari. Tak boleh lari. Aku rasa aku lagi laju benda kau. Aku lagi laju. Dah. Buat apa ni? Perempuan nampak. Kalau buat apa ni? Perempuan tahu tak? Kalau nampak dia macam dah cantik, tapi kan ada gigi. Dia perempuan tapi dia botak. Kita kena buat apa ni? Kena pijak kepala kau. Sofia, kita masuk lift lah. Aku nak balas boleh? Apa? Sini. Dah pergi stay je sini. Go. Masuk. Alamak, jangan masuk. Jangan. Keluar. Dah penuh. Mana? Sini. Ready ke je? Aku tengah tunggu ni tengah tu. Main ni. Tengok. Okey, jangan keluar. Ada orang main mencun dah kat luar. Sorry tau kalau ada bunyi bising. Dah maaf lah kau dah annoying sikit luar tu. Sebab kan dah kaya esok kan. Tak dekat dengan aku boleh? Aku tengah lagi aku akan kena kerja dengan Twisted. Aku akan bawa Twisted. Kau akan bawa Twisted? Aku akan distract. Aku kena banyak kerja lah kali ni. Aku dengan Sofia. Kau tahu tak? Buat bising dengan elok. Korang tahu tak kalau main game ni aku memang tak biasa main game ni. Penat tau. Aku ajar kau. Aku minta ada orang tolong teach kau tak boleh apa. Kau boleh baik. Welcome to Dandy Swirl. Okey, sekarang ni kita buat apa? Kita buat apa ni? Okey, korang dua buat mission. Aku distract. Okey. Jangan datang dekat dengan aku. Kau tak, aku bagi tweet korang. Biar korang nyawa tu orang satu. Distract tu apa? Maksudnya monster. Kalau kau dekat dengan aku, maksudnya kau tak ada perhatian monster lah. Kalau kau dekat dengan aku, bagi aku bank. Korang ambil map. Kita bagi ke tugas. Aku dengan Sofia pergi buat kerja. Lepas tu kau tarik perhatian dia. Asalkan jangan tarik perhatian dia ke kita orang Tapi bagi aku bank. Bank apa? Bank tu dia benda untuk heal. Kalau kau jumpa benda petak warna biru, bagi panggil aku. Sebab aku pergi kat sini. Nyawa aku bagi aku yang ni. Sofia, buat apa? Lagi jangan ikut dia. Bahaya. Aku perlu hati-hati kejap. Ada the rapier skill. 1, 2, 3. Ada monster ke tu? Yang dekat dengan aku sebab ada monster paling bahaya. Oh my gosh. Aku dapat. Ya Allah, Twisted dia pergi lari. Lagi weh. Lari. Jangan dekat dengan aku. Okay. Twisted lari daripada aku. Okey. Kau dekat mana? Semua Twisted lari daripada aku. Okay, kucing. Semua Twisted kejar kau. Tak ada lari. Okey. Kau dekat bagus. Kat sini ada berapa monster? Aku jumpa 5 tabs. Aku jumpa tabs. Okey, tak tanya. Dekat dapat this point kau dekat sini aku jumpa. Tab tu aku minta bank bukan tab. Bank macam ni. Lepas tu dia ada macam ni. Dia kotak biru kecil. Comet dia gambar dandy. Gambar bunga. Ni aku jumpa. Buat bising. Ikut macam tadi aku tunjuk cara nak main. Macam mana? Aku tak tahu Aira pergi cek mesin. Aku tengah buat Twisted. Tak apa. Itu aku buat. Aku tahu. Tak payah Aira. Benar sekali. Aku tekan. Sabar. Jangan kacau aku. Boleh tak? Sofia tepi lah. Aira pergilah buat mesin. Aku buat Twisted korang. Jangan bawa sini. Aku tak tahu buat mesin. Mesin buat apa? Buat kerja. Mesin. Okay. Aku lagi buat mesin tu. Okay. Aku nak cari memang mesin. Pergilah cari satu. Oh, ada sting. Yippee. Sofia, kau kat mana?
Tak apa, kerja kita kena jauh pada ni je. Kalau kita jumpa dia, kita kena lari. Aku rasa macam dia dekat. Kau distract dia orang. Kau dekat mana? Dekat elevator fake. Fake elevator. Kat belakang. Elevator palsu. Kat mana? Nampak ni. Kau tarik je perhatian dia orang. Kau duduk diam kat situ Duduk diam aku mati. Aku kena gerak. Kau pusing-pusing kat situ. Jangan bawa dia ke badan. Tak cari kau tengok aku tengah distract. Bagi sikit. Aku tengok kepala tu tak. Aku tengok. Aku nampak macam ada monster. Tengok depan. Tengok sikit. Mana fake elevator? Aku kat situ. Kat dalam tu. Kau jangan datang dekat dengan aku je. Mesin. Kau boleh tengok dia jauh je. Mana lagi satu mesin? Ya Allah. 3 mesin lah toyol. Mana lagi 3 mesin tu? Kau jangan guna banyak speed. Nanti speed kau cepat habis. Nampak speed kau dah nak habis pada muka. Weh, kau ada dekat bilik sana? Tak, aku ada masuk. Kau straight je nanti kau jumpa aku. Mana kau? Kau kat sini dalam ni? Kau lalu je, kau straight kau jumpa aku. Mana kau? Kau tak payahlah cari dah mesin. Kau kat dalam ni? Masuk dalam tu, kau cari mesin sekarang. Ada mesin? Kau ada kat dalam tu Tak, aku kat jauh sikit. Kutip je. Sofia, kau ikut aku. Buatlah kedua-duanya buat mesin sekarang. Aku lead twisted-kan kedua-duanya. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Je, itu bunyi pada tempat sunyi. Sofia, ikut sini. Weh, takik tangan aku ni menunggu korang buat mesin. Aku takut. Kau kat mana? Pergi buat mesin lah? Yes. Aira, tengok. Cuba tengok aku tengah distract. Aku tak pernah buat mesin. Biar aku buat. Cepatlah sikit. Aku je extractor pebble kan. Extractor pebble banyak orang benci tau. Jangan. Kau duduk diam je situ. Kau duduk diam je. Aku dekat cari mesin. Korang, bila kau nak set mesin ni? Sabar. Aira, pergilah set mesin. Aku tengah distract kan. Aku tengah twisted tak kejar kau lah. Twisted tak kejar kau pun. Tapi aku nak bersama-sama dengan Sofia. Weh. Kalau kita berpecah, lagi cepat kita buat. Okey, Sofia, kau pecah. Kau pergi tempat lain. Aku takut. Pergi cari. Lemah betul. Mantap. Aku bagi twisted sekarang. Jangan jadi twisted. Kalau korang tak nak aku bagi twisted, korang tengok apa aku tengah buat. Oh my gosh. Lagi dengan laju. Ada mesin kat situ? Tak ada. Jangan masuk situ. Kau tahu tak aku tengah penat tangan aku. Kau tak aku berhenti je macam kalah. Jangan. Aku tengah cari lagi mesin. Mana mesin lagi? Masuk kat dalam kot aku rasa. Dalam ni ada mesin. Kejap. Bukan. Jalan. Kau ikut je mana kamera aku ada. Aku tahu kau dekat. Oh, tu dah siap. Kejap. Masuk. Kau tak ada bilik tu kan? Tengok dulu. Oh, tak. Dah. Aku agak ke mesin. Kau cepat. Aira, kau lagi kena buat cepat sikit. Masih. Kesian aku tangan aku ni. Tentang kesian ni. Tangan lagi satu kena buat mesin. Tangan lagi satu kena distract. Tangan lagi satu buat mesin. Gila tangan aku ni. Alamak. Kucing sebab twisted tak tahu kau tahu. Aku jumpa mesin. Habiskan speed Aira pun speed je lah. Okey, aku harap tak tahu aku. Nah, buat. Weh, kalau aku tahu dia tak akan datang sebab kau kan tak perhatian dia, betul tak? Okey, tak akan dia apa-apa. Okey, stop. Mantap. Aira the last. Pergi ke elevator terus. Elevator kat mana? Elevator rail lah. Jangan elevator fake pula. Kat mana elevator rail? Tempat tadi kau spawn lah. Kat mana? Aku lupa lah. Tai kucing tol. Lupa elevator. Tu lah. Ni. Kau tunggu kat situ sampai Aira siap mesin. Lepas tu kau tunjuk Aira. Kau tunjuk Aira mana Aira ke jalan. Aku dah tak tahan ni. Aku nak bagi twisted kau. Orang banyak kali ni. Okey. Lepas tu Aira kena lagi ke mana? Larilah ke tempat mesin. Kau tahu tak aku dah tak tahan nak distract ni. Okey, kerja Aira dah tak siap. Dah lah twisted laju pula tu. Kalau twisted tak laju tak berjumpa. Kucing dah laju dah twisted ni. Lemak, kat mana? Weh, lari. Jangan lari sini. Elevator kat sana. Cepat. Aku dah kata kan. Aku masuk je. Masuk. Weh, Au ni masuk. Masuk ni.
Kau nak mana? Sakit aku terkena tadi. Oh ni, kau nak kena. Dia apa? Kedai. Tai kucing. Apa? Ini heal. Ini untuk korang berdua boleh heal. Kalau nyawa korang tinggal satu, dia akan heal 2 nyawa. Kalau band ni pula, dia heal 1 je. Dia ni heal tu. Kenapa aku ada 2 nyawa? Oh, sebab kau kena hit tadi. Kau kena serang tadi. Kat sini. Jangan. Kau kena heal atau band je. Okey, dah sampai. Weh, kau distract dorang yang ni. Aku distract. Biasa je. Kau aku nak balas. Semua aku distract. Aku ni kau keluar dulu Kau distract semua kan? Kejap. Weh, sini buat mesin ni. Sini. Kenapa buat mesin ni. Kenapa rambut benjol? Sini, siapa nak buat mesin ni? Aku nak kena sikit ekor. Sekejap. Ega. Nah. Aku benci lah distract kat tempat ni. Kenapa? Tempat benda aku benci. Kenapa tak boleh distract tempat ni? Susah, tak ada banyak tempat untuk distract. Kau kan dah selama ni maksudnya. Kau cari dorang. Ada orang tengah kat belakang aku. 1 je. Yang lain tak tahu pergi mana. Kau kena cek masa adik aku. Buat bising. Ingat Sofia kau yang buat bising. Kau distract kat mana? Sabar. Aku nampak kau. Weh, jangan buat sini. Ada mesin kat sini. Weh, jangan buat sini. Aku nampak kau dengan distract dorang. Aku distract yang Poppy. Dekat bahagian tu ada mesin tak? Bahagian ni ada. Kau distract tempat lain. Asalkan kau jangan masuk ke tempat ni lah. Okey, Sofia, kau dah buat dah? No. Aduh, kau dekat mana? Aku takut aku terlalu tempat kau distract. Cik kucing, aku lag. Ni, aku nampak kau ni. Babi. Aku mati. Aku benci lag. Weh lagi. Kau tak boleh lagi. Mati. Siapa tu? Buatlah mesin kau. Tak boleh, dah habis. Belum. Habis. Belum. Macam mana merah kan? Ni macam mana? Aku kata warna ni. That's a wrap tu apa? Air kau je tinggi. Wrap tu apa? Okay, kita semua kalah kerana disebabkan lag. So, air kau pun kena kalah. So, kita semua kalah sebab lag. Jom kita live. Sebab susah sangat game ni. Bye-bye. Okay, dah semua sampai situ saja untuk video kali ni dengan Dandy Full. Susah sangat ni. Kalau kau dah nak main, kau dah boleh main. Dan kalau kau dah puasa, hadiah. Tadi kalau kau kena betul-betul buat video. Jadi semua jangan lupa like dan subscribe. To all notification. Kau tak tengok channel aku lagi. Jadi semua ni voice tu. Boleh tak sabar? I show you voice. Hi. Okay, dia dah ada. Sofia pun dah review lagi. Bagi nombor macam.